Akibat menghina revolusi Harimau Malaya buatan TMJ, kini fans Indo dibuat malu sendiri lihat nasib 5 warisan mereka. Baru-baru ini ramai penyokong Indonesia menggesa FIFA agar menyiasat Malaysia ekoran status pemain warisan yang menurut mereka tidak jelas. Kehadiran 5 pemain warisan baharu itu memberikan impak besar terhadap persembahan skuad Harimau Malaya ketika menewaskan Vietnam 4-0 di Bukit Jalil, sekaligus menjadi jawapan padu terhadap kritikan yang dilemparkan terhadap pemain warisan. Kurang senang dengan kemenangan Malaysia itu, rata-rata penyokong Indonesia berasa yakin skuad Harimau Malaya diperkuat oleh para pemain warisan yang tiada ada kaitan dengan Malaysia. Segelintir fans Indo menuduh TMJ telah memalsukan semua dokumen para pemain warisan baru Malaysia itu. Seolah-olah menerima karma pahit, kini fans Indonesia dibuat malu sendiri selepas 5 pemain warisan mereka telah dibuang oleh kelab masing-masing, termasuklah Jordi Amat. Malah para pemain warisan Indonesia itu kini dilabel downgrader selepas dikabarkan bakal beramai-ramai beraksi di Liga 1 Indonesia. Para pemain itu ialah Tom Haier, Rafael Struijke, Justin Hubner, Shane Patinama dan Jordi Amat.